Assalamualaikum. Selamat petang semuanya. Apa khabar? Ibu-ibu semua, seluruh rumah tangga, sihat ke? Dah petang-petang macam ni, mesti kerja rumah dah siap kan? Dah masak, dah kemas. Mesti dah makan juga. Hari ni, saya nak cerita pasal apa ya? Saya nak sentuh lah tentang pasangan yang pandai sebaran. Banyak ya sekarang kes kita tengok suami yang pandai sebaran. Jarang kita tengok isteri yang pandai sebaran. Selalunya suami. Maaf saya tak berapa sihat. Ada batuk-batuk sikit. Saya nak sentuh lah pasal suami yang pandai sebaran ni. Sifat pandai sebaran ni sebenarnya daripada dia sebelum kahwin lagi kita dah boleh detect, dah boleh nampak masa kita bercinta, berpasangan kan. Kalau dia seorang yang sikit-sikit bila ada masalah tinggi suara. Kalau dia tak naik tangan pun dia akan tinggi suara. Dah nampak. Dari situ sepatutnya kita dah tahu bahawa pasangan kita ni seorang yang pandai sebaran. Itu tergantung pada kita lah. Yang nak teruskan ke ataupun nak lepaskan. Sifat pandai sebaran ni korang kadang-kadang dia jadi sebab dalam lingkungan dia membesar. Contohnya daripada dalam keluarga dia, ayah dia seorang yang pandai sebaran. Dia selalu tengok ayah dia kadang-kadang dengan mak dia, dengan adik-beradik dia tinggi suara, naik tangan. Jadi dia rasa tindakan tu betul. Dia akan buat pula dengan pasangan dia. Betul saya cakap. Sebab tu sebelum kita berkahwin, pilih pasangan, tengok keluarganya dulu. Kalau dia punya keluarga tu sejenis yang ayahnya pandai sebaran, suka tinggi suara, kita boleh nampak bila kita datang bertamu ke rumahnya, bergaul dengan ibunya, adik-beradiknya, kita boleh nampak. Kita boleh kaji. Boleh tak kita nak hadap orang yang macam ni? Kalau korang nampak keluarga dia, ayah dia macam tu, selalunya ayahnya lah. Ada juga ibu, dia pengaruh juga. Ada juga yang mak ayah dia memang sejenis pandai sebaran. Anak dia pandai sebaran. Dia memang akan macam tu. Sebab anak-anaknya belajar daripada orang tua. Kalau kita dah masuk dalam keluarga tu dan kita tengok, kalau kita rasa kita tak boleh follow, jangan teruskan. Itu nasihat saya. Jangan teruskan. Daripada nanti ke belakang hari, kita makan hati. Lebih baik jangan. Satu lagi korang, saya cakap lah. Rumah tangga, bila kita dah terlanjur dah berumah tangga. Kalau suami kita pandai sebaran, kita jangan ikut rentak dia. Contohnya kalau dia melenteng tinggi suara, kita diam dulu. Kita diam dulu. Jangan kita dia melenteng tinggi suara, kita pun melenteng tinggi suara. Saya selalu tengok macam tu.
Saya selalu tengok pasangan, bila suami dia tinggi suara, isteri pun tak mau kalah gasak. Dia pun naik tinggi suara. Jangan. Sebab lelaki ni sifat dia, ego dia tinggi. Dia tak mau kita lebih hebat dari dia. Dia tak nak kita ni lebih tinggi suara dari dia. Ya, lelaki. Lagi lagi kalau di depan orang ramai. Tahan dulu. Tunggu balik rumah. Tu kalau kita berada kat luar lah, tahan dulu. Jangan terus, dia tinggi suara, kita pun bantai tinggi suara. Memang meletup lah. Lepas tu, kaum lelaki ni, kamu rasa hebat ke kalau tinggi suara, menentang isteri kat depan kawasan awam, semua orang tengok? Kamu rasa hebat ke? Tak. Kamu rasa hebat dalam diri kamu sendiri, tapi di pandangan mata orang awam, kamu tak ada apa-apa, kamu dayus. Sebab apa? Sebab kamu tahu, kaum wanita tu kaum yang lemah. Itu bukan cara kamu nak tegur isteri atau apa. Kamu boleh cakap elok-elok, baik-baik, kau menjerit-jerit. Kau bersyukur tutup-tutup dengan orang ramai. Even tu kalau isteri kita sekalipun, isteri pun ada maruah. Tahu rasa malu. Tak perlu nak jadi Tarzan, jerit-jerit kat situ. Berumah tangga ni korang, kita baca perangai suami, perangai isteri macam kita baca buku. Dalami, fahami apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Baru rumah tangga tu boleh kekal. Satu lagi saya cakap, kita kalau bergaduh dengan suami, dengan isteri bergaduh, masa bergaduh tu apa yang pasangan kita cakap, kutip hadam. Jangan bila dia bergaduh dengan kita, kalau dia cakap, aku tak suka kau macam ni. Itu dia kenyataan. Itu yang perlu kita ubah. So kalau nak kekal dalam rumah tangga, buatlah. Masa time marah tu lah, semua yang terbuku dalam hati ni terkeluar. Jadi apa yang dia cakap masa dia marah bila dia bergaduh, kutip. Suami kutip, isteri pun kutip. Sebab apa? Perbaiki diri. Saya dulu pun pernah muda. Bila saya bergaduh dengan suami, bila dia bercakap, saya macam ni, dia tak suka saya macam ni. Saya kutip. Saya muhasabah diri saya, mungkin saya salah betul. Mungkin perbuatan saya tu tak wajar. Mungkin dia tak suka. Harus mula daripada kita dulu. Saya ubah. Tapi bila saya ubah, saya tengok suami saya pun ikut ubah. Sebab dia tengok saya ubah. Kalau dia tak nak mulakan berubah tu, saya ubah dulu. Macam tu berumah tangga. Jangan tunggu pasangan kita ubah, kita dulu ubah. Nanti dia sendiri akan sedar. Kalau dia berfikiran waras, kalau tak, dia sendiri akan ubah. Itulah dia adalah usaha rumah tangga. Satu lagi, kalau bergaduh, jangan dua-dua bercakap. Kau bercakap, dia bercakap, tak nak kalah. Macam dalam pertandingan membahas pula. Kalau bergaduh suami isteri, kalau suami yang baik, isteri cuba dengar. Diam. Hati panas ni memang rasa macam, ini kalau kena aku depan, memang kita rasa macam tu. Tapi cuba tahan. Dengar dulu. Lepas tu, jangan terus jawab suami. Duduk dulu, diam. Sejukkan hati. Lepas tu baru bincang. Apa masalah tadi? Bincang baik-baik. Duduk dan bincang baik-baik dengan kepala dingin. Dengan fikiran waras. Cari punca apa sebab tadi masing-masing nak bergaduh. Dia kalau isunya tadi tempe goreng hangus awak goreng, itu je, jangan tambah lagi
Oh, ini, jangan. Selesaikan dulu isu yang tu. Lagipun korang, kalau korang masing-masing panas baran, suami panas baran, isteri panas baran, yang duduk di tengah-tengah tersepit tu anak, kesian. Kalau boleh elakkan bergaduh depan anak-anak. Kalau nak bergaduh, nak juga rasa nak menjerit-jerit macam Tarzan dalam hutan tu kan, masuklah bilik. Jangan sampai anak dengar. Sebab mental anak yang kita fikir sekarang. Kadang kesian tengok mak ayah bergaduh, anak-anak kat situ dah menangis ketakutan. Masing-masing menjerit. Janganlah macam tu. Suami janganlah ikut baran. Tak elok. Awak suami harus matang. Tak bolehlah nak baran, nak tumbuk dinding, tumbuk pukul isteri, segala bagai. Tahulah. Lelaki tu fizikalnya lebih kuat dari perempuan. Perempuan mulut aja ngerio. Fizikal ke laut, ya? Dan nama pun perempuan ikut rasa. Awaklah ikut logik lelaki. Jangan dengan tangan. Nak isteri hormat awak. Awak kena main peranan lah. Jadi lelaki sejati. Pada saya lelaki naik tangan dengan perempuan ni, jerit-jerit maki-maki. Minta maaf cakap dayus. Dayus pada saya sebab lah, awak pemimpin. Ada masalah sikit melenting. Cuma dia dia cakap. Jadi kalau boleh, berumah tangga ni, kalau mak ayah kita dulu bergaduh, kita tengok dia menjerit-jerit macam Tarzan, baling sana, baling sini, pang sana, pang sini. Jangan ikut. Ramai je kat waktu yang lahir pada broken family. Ramai. Jangan ikut. Itu contoh yang tak bagus. Kan kita ada akal fikiran. Gunalah akal fikiran. Janganlah ikut. Dan kenapa nak ikut tradisi tangan-menangan, pukul-memukul, maki-memaki? Jangan. Tak ada rumah tangga tu yang jalan dia mulus, dia soft je. Halus je tak ada. Orang kaya duduk rumah besar tu pun bergaduh, belum tentu bahagia. Bahagia tu kita yang cari. Kita yang ciptakan. Kalau ada masalah, suami isteri bincang baik-baik. Jangan jerit-jerit, jangan main tangan, jangan maki-maki. Perempuan ni, sekali kita sakit hati dia, sampai mati dia ingat. Tu lelaki kena ingat. Tu perempuan. Jadi kaum lelaki kena pandai lah. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman. Saya pun punya muda sebelum tua ni. Fikir dulu sebelum buat. Buat kaum-kaum wanita kat luar sana tu. Kalau nak berkahwin cari pasangan. Tengok dulu latar belakang lelaki tu, keluarga dia jenis macam mana. Lepas tu kenal dulu pasangan kita tu. Kalau memang dia jenis yang baran, mak dia, ayah dia pun jenis yang baran. Kalau dia masih berkawan dengan kamu pun dia dah masih hamun, dia ada masalah. Kadang-kadang tu naik tangan. Angkat kaki. Percayalah kata saya, dia tak akan berubah. Panas baran ni kadang-kadang susah nak ubah. Kecuali kalau dia sayang kamu, insyaAllah dia akan berubah. Macam tu je. Jadi bijak-bijaklah pilih pasangan ni. Kita dah nampak masa kita berkawan, dia jenis memaki hamun. Lepas tu jenis naik tangan. Lepas tu kita still lagi bertahan. Tu kan kita namanya cari masalah dalam hidup. Jadi bijak-bijaklah cari pasangan. Kadang kesian juga saya tengok. Saya pun pernah nampak lah kat pasar raya.
suami dia baling barang sebab isteri dia nak ambil barang tu, terkejut juga. Depan orang ramai. Ni saya mati isteri tu. Kesian. Saya pernah nampak juga dekat food court macam tu, isterinya nak makan, suaminya melenting. Mahal kat sini, makan kat luar. Kesian. Malu isteri tu. Tu saya cakap. Macam mana situasi pun, fikiran tenang tu perlu ada. Tak payah nak emosi. Tak payahlah kita nak kena sebarang. Kalau rasa nak marah sangat pun, kalau kita tak puas hati dengan pasangan, contohnya di rumah, tidur. Bawa tidur. Nanti lepas tidur nanti, insyaAllah lega, baru waras otak tu. Saya kalau marah sangat macam tu, saya tidur. Tak nak, saya nak layan perasaan. Bukan nak cakap orang tak dengar, lebih baik tidur. Tenangkan hati tu, tenangkan fikiran. Jangan ikutkan amarah tu sangat. Jadi fikir-fikirlah. Kalau cari pasangan tu, kaji-kaji dulu. Tengok latar belakang dulu. Macam mana latar belakang keluarga dia. Kalau jenis yang barang, dia pun barang, elakkan. Itu nasihat mak tu. Saya ni mak-mak. Umur dah 50 lebih. Saya belajar pun dari pengalaman. Kalau lelaki tu betul-betul sayang kamu, dia sendiri akan ubah sikap. Betul saya cakap. Lelaki kalau dia sayang perempuan tu betul, dia akan ubah apa yang perempuan tu tak suka. Okay? Itu jelas saya nak bahas hari ni. Janganlah barang-barang. Tak bawa ke mana barang tu. Apa-apa masalah pun ada jalan keluar. Cuba bertenang. Okay? Terima kasih sebab sudah sembang. Ini cuma nasihat je. Nasihat daripada suami nenek, ibu-ibu. Kita jumpa lagi dalam video, okay? Assalamualaikum. Terima kasih sebab sudah nonton video saya.